Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Aku nak bercakap tentang seorang penjenayah. Pada aku dia seorang penjenayah lah sekarang ni. Sebab apa? Sebab bila kita menulis di satu medium yang satu lagi, wala'u ni akan datang dengan fakta-fakta yang seolah-olah nak mengangkat Mamat ni sebagai seorang hero lah, seorang hero baru untuk mereka. Hero dalam proses nak menjatuhkan kerajaan perpaduan ini, iaitu nama apa Mamat Cina tu? Albert Tai. Albert Tai ke Albert T ke Albert T Tai. Ikutlah whatever yang Albert Tai tu. Sekarang ni direlatekan dengan cuba nak direlatekan serapat-rapatnya dengan PMX. Kononnya because of Datuk Seri Samsul Iskandar tu kan, Setpol Perdana Menteri, walaupun dah letak jawatan, puak-puak pembangkang dan pembangkang ni tak puas hati lagi lah. So mereka merasakan ini adalah merupakan senjata yang ampuh lah untuk mereka dalam nak merosakkan reputasi PMX dan lebih menaruh harapan untuk menjatuhkan kerajaan hari ini. So kau nak dendangkan seorang pejuang kau yang merupakan seorang penjenayah rasuah. Kau pergilah baca fakta-fakta dulu, siapa Mamat ni, Mamat Cina ni. Mamat Cina ni dia terlibat dengan macam-macam benda. Dia macam pakai taiko untuk nak dapatkan macam-macam projek, sampai ada berpuluh-puluh syarikat. Declare dekat LHDN kosong lah, tak declare apa-apa. Bagi rasuah kat sana, bagi rasuah kat sini, bagi duit sana, bagi duit kat sini untuk mendapatkan imbuhan balik lah. Sogok orang-orang politik, sogok adun, sogok ahli parlimen, semua benda dia buat. Tapi dalam masa yang sama, dia buat, dia catat, sebab dia memang ada niat buruk untuk nak menjatuhkan orang-orang ni lah. Orang-orang yang kononnya dia dah tolong bagi duit lah. Lepas tu dia nakkan sesuatu daripada benda tu. Dan dia pernah pun didakwa, masuk mahkamah. Tapi dia, walaupun dia dah bagi duit, tapi dalam mahkamah dia cakap dia tak bagi rasuah. Dia tak mengaku bersalah. Tapi dekat media sosial hari ini, dekat mana-mana platform yang dia boleh tampil dalam masyarakat ni, dia menyatakan dia memberikan imbuhan itu. Imbuhan yang for nothing tu adalah rasuah lah. Sebab dia mengharapkan kepentingan tertentu, kononnya dia bagi banyak ni, dia nak banyak ni. Jadi sekarang ni walaupun tengah duk dendang lah, tengah duk usung si Cina Lahanat ni kan. Jadi nak kaitkan dengan PMX. Tapi kita pun faham, ada saja satu isu dia orang akan tunggang berhari-hari. Lepas tu bila tak berjaya, senyaplah. Tunggu lagi rezeki mereka untuk dapatkan mana-mana isu lagi. So far so good. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak pernah melatah. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak pernah melatah pun. Dia memang menggesa supaya SPRM siasat Cina Lahanat ni dan juga mantan Setpol dia siasat je. Kalau dah ada bukti, kalau dah ada benda sahih, dakwa je di mahkamah. Jadi yang kau puak-puak wala'u ni tengah nak menghukum sana, menghukum sini, lepas tu nak kaitkan dengan PMX, yang sebenar-benarnya korup ialah puak-puak engkau. Kau tengok masa Setpol MB Kedah kena minta lagi rasuah dan sebagainya sampai 400,000 tu, kau tak ada pula suruh Nusi tu letak jawatan. Lepas tu yang tambatan pantai tu, yang tanah runtuh dekat Batu Rakit sekarang ni, yang siapa surat sokongan, lepas tu memang direct nego, memang terus bagi kepada company yang tidak layak, menyebabkan benteng tu runtuh sekali lagi dengan kadar yang sangat teruk, total loss. Kau diamlah pula. Itulah Islam puak-puak engkau ni. Sebab itulah pada aku secara peribadi, kau cakap aku baru ada AP ke, aku tak menyokong parti kau yang kononnya perjuangan Islam, terlantak kau lah. Sebab perjuangan kau memang tidak menampakkan ke arah Islami itu. Semuanya double standard. Kalau kau terus halal, kalau orang lain semua haram. Lepas tu bila kau tak sokong, kau datang, kau maki, kau carut. Ada seorang budak mamak rambut karat tu bercakap hari-hari dengan penuh emosi, panggil orang anak anjing, panggil orang berdajal, babi dan sebagainya. Jadi orang macam ni yang kononnya, I stand for parti Islam, kita orang pejuang Islam, tapi saksiah kau kafir laknat. Kan? Saksiah yang kau tampilkan dalam masyarakat laknatullah. Tapi kita lah Islam, kita lah masuk syurga.
Tapi yang duduk kat tepi-tepi Thailand tu hujung-hujung minggu seberang sungai pergi memantat, pergi berjubur. Lepas tu, oh kami Islam, kamilah parti Islam. Macam tu. Islam dekat mulut tapi dekat hati kafir. Dekat perbuatan laknatullah. Macam mana? Kan? Walaupun kita cakap macam gini, kita menyokong kebenaran. Okey, kita tak kata Datuk Samsul tu tak salah. Tapi kalau dia disapati bersalah lah, mahkamah hukumlah dia. Nak buat macam mana? Kenapa pula nak dikaitkan dengan PMX? Sanggup panggil